Hai guys, saya Bang Ash and welcome back to my channel. So, bagi korang yang tengah nak cari phone bawah 300 lepas tu nak ada skrin yang besar, bateri yang besar dan ada kamera yang besar, hari ni kat tangan aku ni ada sebuah smartphone baru daripada Redmi, iaitu Redmi A5. Phone Redmi kali ni dia dah banyak upgrade kalau kita compare dengan Redmi A3 yang sebelum ni. Sebab dulu prosesor dia memang lemah, kamera dia lemah dan charging dia pun lemah juga. Tapi kali ni mereka dah banyak upgrade dari segi specs dan harga dia masih maintain dekat harga yang lama. Jadi kali ni I rasa Redmi nak sapu balik customer dia yang banyak telah beli Infinix Smart 9 yang laku keras tu. So dalam video kali ni kita akan tengok apa yang best dekat Redmi A5 yang baru ini. So untuk rekaan phone, kat tangan aku ni adalah Ocean Blue yang ada design yang nampak macam dekat tepi pantai. Dan yang colour gold dan hitam tu dia adalah jenis yang plain. So kalau korang nak colour yang fresh tu korang boleh pilih yang colour biru. Kalau korang nak colour yang simple tu korang boleh pilih aja warna gold dan colour hitam itu. Kat sebelah kanan ada volume, power dan fingerprint scanner. Kat bawah pula dia ada mic, USB-C dan 3.5mm audio jack. Kat sebelah kiri dia ada tempat letak SIM dan memory card. Lepas tu dia support 2 nano SIM dan 1 memory card. Kat atas pula dia ada satu speaker. Bergerak ke bahagian depan, phone ni didatangkan dengan skrin bersaiz 6.88 inci support refresh rate 120Hz. Jadi nak gunakan dia untuk layan movie ke scroll social media tu, skrin dia memang nampak luas dan rasa smooth. Cuma yang sayangnya phone ni dia guna mono speaker dan bukannya dual speaker. Tapi yang bestnya, phone ni dia masih ada TUV Certified IK display yang dapat jaga mata kita. Bergerak ke bahagian bateri, phone ni didatangkan dengan bateri sebesar 5200 mAh. Jadi nak gunakan dia untuk WhatsApp video call ke Telegram dan nak bagi kat anak untuk online class tu, bateri dia masih boleh tahan dalam sehari dua. Dan untuk charging dia pula, charging dia pun dah upgrade daripada 10W ke 15W. Cuma korang janganlah expect dia boleh dapat full charge dalam masa 30 minit. Sebab biasanya dengan harga bajet macam ni kan, biasanya kita cuma akan dapat charging 10W dan bukannya 15W. Untuk sistem UI dia pula, phone ni dia guna Android 15 jenis Go Edition. Jadi setakat nak gunakan dia untuk download apps ringan-ringan tu macam WhatsApp, Telegram, Facebook dan TikTok tu biasanya dia memang tak ada masalah. Kalau nak tambah RAM guna phone memory pun boleh juga sebab phone ni dia masih support memory extension. Cuma korang janganlah download banyak apps dekat dalam phone ni sebab phone ni dia masih akan rasa lag kalau ada banyak apps yang run dekat background itu. Untuk chipset dia pula, phone ni dia guna Unisoc T7250 processor. Jadi setakat nak gunakan dia untuk hantar WhatsApp, kerja-kerja ringan tu, performance dia lebih kurang sama dengan MediaTek Helio G81. Kalau korang nak gunakan dia untuk main game pun boleh juga. Cuma korang janganlah expect nak main dekat game yang ada high graphic. Sebab phone ni dia cuma playable dekat low graphic dan phone ni dia masih tak support cooling system. Untuk kamera dia pula, phone ni didatangkan dengan kamera 32MP untuk main kamera dan 8MP untuk kamera depan. Jadi setakat nak gunakan dia untuk hantar gambar WhatsApp ke Telegram, nak hantar kerja rumah tu, kamera 32MP dia masih kira cukup okey lagi. Cuma korang janganlah expect tinggi sangat dekat phone budget ni. Tapi setakat ambil gambar-gambar biasa tu, gambar dia masih kira cukup okey lagi untuk kita share gambar dekat social media itu. So overall berbaloi ke phone ni? Bagi saya kalau korang nak compare dengan Infinix Smart 9 tu, phone ni dia dah cukup berbaloi. Sebab specs dia dah boleh compare dengan Infinix Smart 9. Dan sesuai lah kalau kita nak bagi kat family untuk WhatsApp video call, online class dan kerja-kerja yang ringan tu. Cuma yang sayangnya phone ni dia masih tak ada dual speaker macam Infinix Smart 9. Tapi kalau kita compare specs dia secara overall, skrin dia adalah lebih luas, bateri dia lebih besar dan fast charging dia pun adalah lebih laju. So kalau korang tengah nak cari phone budget untuk orang rumah ke nak bagi kat anak tu, memang korang kena masukkan phone ni dalam list korang. So kalau korang berminat untuk beli phone ni, aku dah sharekan link dia dekat bawah description sana. Dan coming soon saya akan review phone baru daripada Vivo. So kalau korang nak tahu apa phone tu, jangan lupa like dan follow channel ini. So I rasa itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.